Hari ni aku ada seorang customer daripada Terengganu. Berada ni yang tag aku ni. Assalamualaikum semua. Kereta aku ni ada satu masalah. Ni yang masalah dia. Masalah dia cermin crack daripada atas sampai bawah. Sekarang ni aku ada nampak banyak juga video Abang Rong tengah macam top lah yang bahagian tukar cermin kereta semua kan. Jadi aku akan cari Abang Rong. Aku nak suruh dia try tukar cermin kereta aku. Sama ada jadi atau tak jadi, kita tengok hasil dia nanti, okey? Aku harap Abang Rong boleh selesaikan masalah aku ni, tengok sampai ke bawah ni. Memang ni kalau bawa kereta ni memang silau ni. Daripada Terengganu? Daripada Terengganu. Berapa kereta bang datang? 3 kereta. 3 kereta. Nanti dah siap aku tanya dia, kenapa dia pilih Abang Rong? Terengganu tak ada kedai ke? Terengganu, aduh. Sebab lalu FFP Asyik Abang Rong dia. Terima kasih. Itu nama dia Rezeki bang. So cermin dia pecah, dapat cermin original, ada sign apa benda apa semua. Sensor kamera. Kita jalan dulu, nanti dah siap baru kita tanyakan semua. Pagi Kita bersama dengan Abang Rong. bila sembang punyalah sembang. Berada ni datang 3 family weh, dengan mak bapak ada. Bagus ah. 3 kereta dah datang. Bang, terima kasih. Jom tunjuk cermin original, ada sign. Sama lah semua. Lepas tu ada logo. Lepas tu ada sensor hujan belah kiri. Lepas tu ada kamera. Dia W177 ni dah ada banyak spek. Ada yang 2 kamera, ada heater, tak ada heater. Jadilah abang ni. Dia datang daripada jauh. Aku datang daripada JB semata-mata nak bawa kereta dia ni. Dalam tarik kulit bumbung.